Apa dia rendang ni? Rendang. Nak air ketul, air sebatu ketulnya ada. Sayur. Sayur. Lodeh. Sambal kacang, sambal telur. Ni apa? Kari ayam. Kari ayam. Dagingnya mana? Jom makan. Makan lah, makan. Kita pasal pendek pula. Kat pasal dah nak pergi mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Jom makan. Makan tengah malam. Pagi raya. Okey. Apa dah? Okey. Kenyang, kenyang. Ni makan ni. Makan. Bah. Makan. Patut pak gemuk. Apa buat? Ya. Ayam Alamak. makan rendang. Sedap ju. Kau aja. Kriuk-kriuk. Mana? Dah. Dia masuk ke mana? Tahu lah Roni masuknya. Tuan lu ni, tingkap tu, tutup. Ya ke? Tutup lah. Banyak binatang terbang-terbang. Laju pula dia masuknya. Nak hujan. Biasa nak hujan, binatang banyak. Oh, 2, 4, 6. Sekejap je dia masuk 6 ekor, 7 ekor. Ni Am tengah kerja ni. Dia kerja dengan Aisyah. Kecil dan Kamal. Mau. Dia bila tanya aku balik kampung, aku pergi mana? Apa? Sama. Macam ni eh? Yelah, habis mana lagi ni? Tak pergi rumah kau je. Apa? Aku sebut nama PA di muka lain. Oh, yang ni. Dan tu kat situ ada start ke PA juga. Kenang lah aku ni. Habis nama orang tu memang PA. Tak aku nak tahu apa. PA. Cover sikit. Tapi memang betul nama dia kat PA. Kau cover je lah. Aku terkenang nanti. Yalah. Ah, di mana ni? Kau Nama kabur. dia pasal lah. Rindu je dia. Mantap kau lah. Kau ajar je. Tak ayam. Dia pun counter. Kena ke tangan. Ada ayam lain. Dari mana kampung tu. Pergi ke tangan. Itulah. Kelang penting ke sini. Ya, tangan tu lah. Nasib baiklah binatangnya. Ada daging. Ada. Rendang. Tak perasan. Haji bila ni? Lagi 22 hari. Oh. Apa dah ni? Ha? Sampai bulan 6 kan? Datang mana Ami? Siapa? Raya Haji. Tak punya ada korban. Ha? Ha. Datang mana? Tengok Am. Wajar dah. Kau ketawa dulu. Aku dia akan tengok Am je. Bongok. Aku ni ada apa pula nak tangkap orang raya kasi korban.
Kali orang amat laku je. Tempat lain tak pedih ha? Itu barang. Dia tak nak duduk rumah aku pasal apa tau? Dia dengan Pak Long pergi mancing rapat. Oh. Dapat ikan dia mancing. Dapat kita bakar apa dia tu? Pakai kedai masak juga. Besar dia tu. Mak aku nak. Dia makan jom-jom. Dia pergi check up. Ada pergi tau. Pergi je check up. Pergi. Dah berdarah kan? Tak pun. Ada produk ke 3 bulan dah. Pusat. Macam begini kan? Apa? Ayo. Oh, bismillah. Ikan bubur. Sebab satu lah. Satu suku kan. Pukul 1 pagi. Sahur. Usia ni pagi tak nak masuk malam lagi. Tak apa? Usin walaupun Mi, kau buat macam tu Mi. Kerja 24 jam. Lepas tu OT 6 jam. Tu masa tukar sip. untuk buka sip tu. 6 jam je tapi kan nak lebih OT okey juga. Aku dah buat 24 jam. Ha. Macam besok Jumaat kan, aku gila hari Jumaat. Besok kalau Jumaat kalau ikut kanten aku 24 jam. Sabtu aku cuti. Oh. Kawan aku ambil Sabtu pula 24 jam. Nanti minggu depan kawan aku pula Jumaat. Oh, tukar gitu. Tapi dia nak malam aja. Jadi minggu depan dia kena daripada hari Khamis malam, Jumaat pagi dia kat Kelang lah. Jumaat malam tu aku pula masuk. Habis ni kau cuti, dia masuk apa? Ni dia masuk lah. Kerana bukan teruk pun kan. Kelang punya tak apa. Jadi Berapa orang ni? 2 dah orang. singgah kedai makan dekat NR. Dengkil. Yang kenyang tu. Lagi macam duit tadi buka tingkap, mulut buka, angin masuk lah. Kenyang. Kucing buta kat belakang. Sekejap pula kata sampai kan jalan. Tak jauh pula. Tapi, 1.4. Sedap. Sedap. Bila buat ni? Tadi siang. Apa ya? Yang kerja esok lah. Ada orang adik kerja. Apa? Ni sekarang ada kerja? Bisa bagi dia kerja Akak? pagi. Akak kerja? Akak kerja malam, besok pagi dia balik. Oh, akak main kerja malam. Kilang tu 24 jam ah? Siapa? Kilang tu 24 jam. Jalan makanan memang jalan terus sini. Buat jam eh. Tahan mesin. Banyak mesin lah. Banyak mesin. Ada 9 tak?
Mesin Discord dia tak laju je. Dia laju ovennya je. Kan. Mesin jalan slow je belakang. Oven dia yang laju. Panas. Sekarang dah tak panas lah, dia pakai karen. Ha. Kalau dulu je lah. Macam watai dulu kan. Boiler. Diesel kan. Wah, macam absen dulu aku jaga dulu. Patut sebulan melengkong tu. Bahang kan. Bahang tu. Boleh cari duit nanti. Duit padahal anak watai je. Anak kecil watai kan. Ya. Lelaki orang Watai tu 3 beradik. 3 beradik Yang terbaru Manciko tu. Dia kerabat diri. Gaduh ni. Tak tahu apa tu gaduh kenapa tu. Dia PA. Kamu tengok video ni. Raka berada di ketua aku. Dah. Bye-bye.